Look at this house, man. Assalamualaikum. You guys tuan rumah ni ke? You dah beli Kuchester kan? I nak buat house tour sikit boleh? Boleh. Thank you so much. Rumah ni berapa besar actually? Pasal dalam 19,000 square foot, kita build up dalam 3 level semua. Jadi semua buat sendiri. Boleh kita nak tengok dalam sikit? Di ruang tamu private, saya perlukan sekian kecil saja. Jadi kalau saudara datang, boleh bagi privacy kepada ruang lain. Kiranya ni untuk guest lah. Guest yang baru jumpa, baru kenal. Kalau yang family, kita buat pada another side. Bila dah kenal lama-lama, baru kita bawa ke satu section. Ini adalah tempat fish pond. Sebenarnya boleh berenang ni. Jadi sini ada tempat makan santai keluarga lah. Family-family yang dah lama-lama, kita akan bawa ke sini. Ini tempat yang paling besar lah. Di sini ada view paling banyak sekali. Kita ada view swimming pool kat luar, ada backyard dengan view fish pond. Saya suka lepak sekali sebab dia view paling dekat dengan swimming pool dengan backyard. Jom kita pergi tengok. You guys satu family pun memang aktif lah. Boleh dikatakan aktif jugalah. And then kita main pickleball kat belakang. Dan yang ini sangka seating untuk barbecue. Boleh letak air lah. Dia boleh convert jadi jacuzzi lah. Kita gunakan konsep modern metaphor. Kat sini ada wet kitchen yang boleh tengok ke luar. Bawah tu ada tempat sangka ni. Jadi dia macam satu gua menjelang ke bawah. Ke arah kitchen. Jadi dekat kitchen tu ada satu lantai kaca. So you pun aktif jugalah. You main pickleball semua kat luar tu. Boleh tahan jugalah. Sebab I nampak ada satu gym bag dekat sini. Is this yours? Yes, this is mine. Oh, why you choose this bag? I suka this bag. It's from Christy Ng. I love the design and also quality. I even use it for travel actually. Sangat positif. Ni wet Ini kitchen adalah lah. wet kitchen lah. Cooking kita ada dua. Satu untuk show off, satu untuk yang heavy cooking. Kaca. Kat bawah ni adalah jacuzzi lah, tempat lepak. Kita macam duduk dalam gua. Kita nak satu inspirasi yang berbeza. Kita pergi ke Pulau Bali, kita dive, and then masuk dalam gua, kita nak sesuatu yang berbeza bila kita berenang. Boleh kita nak tengok the next floor. This is the second floor. Second floor. Kat bawah ni ada fish pond. Jadi kita boleh lepak kat sini. Kita nak ada satu sekatan dan pada masa sama kita nak ada nampak keluasan. Ini pula adalah gym. You guna semua barang gym ni. Kebanyakan anak pakai lah. Ada sauna. After gym terus masuk sauna. Sauna. Kecil sangat. Yang ni kita custom. Kenapa you choose rumah yang nampak betul-betul moden? Kat luar banyak sangat orang buat konsep English, Mediterranean, tropical, Bali. Modern masih kurang lagi untuk Malay culture. Jadi saya nak jadi sebagai perintis untuk inovasi. Berapa lama you siapkan rumah ni? Mana dah ambil masa dalam 2 tahun lebih juga. Waktu sangat besar. Next floor pula. Okay, jom. Kat sini kita nampak rooftop garden lah. Kita nampak padang golf. Ada tandas kat luar. Ni function dia. Function semua lengkap Siapa yang pakai tandas ni? Sebagai showcase sahaja. Saya sukakan satu benda-benda unik. Kadang-kadang kalau kecemasan kita boleh lah sebagai lelaki kan senang. Boleh tengok pemandangan. First time membuang tengok pemandangan tu. Di tempat wuduk hantar di surau. Bila limpahan jemaah kat surau tu dia akan sampai ke sini lah. Surau ni boleh muat dalam 45 orang. Kalau jemaah penuh, kita akan pergi melimpah sampai ke atas kaca lah. Semayang atas ni. Jadi kita boleh buat usrah, ramah agama kat sini. So tadi kita dah tour satu rumah. Apa perasaan you bila dapat masuk rumah ni first time? Mula-mula I rasa macam tak perlu pun rumah sebesar ni. Tapi lepas masuk, after almost 1 year, barulah I nampak kebaikan rumah ni, which is could be a showroom to the clients as well. Thank you so much bagi saya masuk rumah. Thank you. Many homeowners make the mistake of rushing into renovation decisions. Comment guide to receive a full guide on renovation mistakes to avoid.